Kau semua betul ni, biar betul. Betul lah. Live dari Festival Idea Putrajaya 2025. Kita nak tanya pengunjung tentang inovasi yang ada dekat sini. Tapi kita nak test diorang sama ada inovasi ni fakta atau gimmick. Jom. Alright. Wujud inovasi car seat anti-lock warning. Apa tadi? Wujud inovasi car seat anti-lock warning. Okey. Mana satu ni? Mana satu ni? Okey, gimmick. Okey, soalan yang kedua. Fakta atau gimmick wujud bantal anti-stress yang diperbuat daripada serbuk daun pandan? Yes. Gimmick. Gimmick. Okey, cepat. Lock. Okey, fakta. Kalau kat pandan, ada buat pandan kan? Boleh lah stress. Betul. Tapi sebenarnya tak ada inovasi tu lagi lah. So, dia gimmick. Okay. Next. Wujud inovasi robot canopy net yang akan lakukan kerja-kerja membaja kawasan ladang. Kenapa awak rasa macam betul? Sebab dia ada gabungan. For me, inovasi lah. Kau semua betul ni, biar betul. Betul lah. Okey, tak apa. Okey, fakta atau gimmick, wujud inovasi Physiofit yang bantu pengguna kerusi roda berlatih. Alright. Itu macam Fisioterapi. Okey. Fakta atau gimmick, wujud kasut solar yang boleh charge phone ketika manusia berjalan. charge full. Okey, gimmick. Okey. Kasut solar. Gimmick. Alright. Okey, next. Wujud inovasi penapis air daripada hampas kelapa sawit. Okey, kenapa fakta? Sebab dia punya pasien sama macam sabut kelapa. Ampas kelapa sawit. Ampas kelapa sawit. Okey, seterusnya. Cendawan bioluminescent yang boleh menjadi lampu di taman. Okey, kenapa? Sebab cendawan tu. Pernah dengar? Pernah dengar. Okey, betul-betul. Jawapan dia betul. Betul. Alright, okey. Okey, alright. Wujud inovasi robot yang mencari kebocoran paip. Okey, halal. Okey, halal. Halal. Okey, last one. Pen yang berubah warna dawat ikut emosi tuan. Yang ni kau betul. Oh, lain tadi salah. Yang lain salah. Okey, tahniah. Ada yang betul, ada yang salah. Okey, jawapan korang semua betul. Betul. Festival Idea Putrajaya 2025, tempat di mana produk dan inovasi dihasilkan. Jangan lupa beramai-ramai untuk datang ke Festival Idea Putrajaya 2025 bertempat di PICC Putrajaya dari 4 hingga 8 November 2025. Jumpa anda di sana. Bye!